Uhud عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها قال وما هي يا ابن جريج قال رأيتك تمس من الأسكان إلى اليمن ورأيتك تلبس نعال تبكية ورأيتك تسبو بالسفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا إلى ولم تحل أنت حتى كان يوم طويل قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمد إلى اليمانين وأما النعال التبدية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس نعلة التي ليس فيها شعر وتوضأ فيها وأنا أحب أن ألبسها فأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكر بها وأنا أحب أن أسكر بها وأما الإحلال فإني لم أرى رسول الله يحل حتى تنبعث به راحلته. Ini satu hadis. Mana Imam Bukhari rahimahullah taala mereka hadis ini dengan sanadnya hingga kepada Ubaid bin Jurayj. Baik menjadi bertanya kepada Abdullah bin Umar bin hai Abu Abdurrahman, kemudian anda melakukan empat macam perbuatan yang tidak pernah dilihat seorang pun dari sahabat anda yang melakukannya. Jawab Abdullah, apakah itu hai Ibn Jurayj? Dia kata Ibn Jurayj, saya melihat anda tidak menyentuh semua sudut Kaabah kecuali dua sudut sebelah negeri Yaman. Dan saya melihat anda pakai perompak kulit yang tidak berbulu. Mana pakai tidak pakai capal lah. Dan saya tidak melihat anda mencelup pakaian dengan warna kuning. Dan saya melihat pula ketika anda berada di Mekah, padahal ketika itu orang banyak telah melakukan ihram kerana mereka telah menampak bulan sedangkan anda belum melakukannya hingga sampai hari Tarwiyah. Tarwiyah menanggapan Zulhijjah baru anda melakukannya. Jawab Abdullah. Maknanya bila tanya dia menjawab. Apa dia jawab? Adapun menyentuh dua sudut Kaabah, saya tidak melihat Rasulullah menyentuh sudut selain itu. Saya tak melihat Rasulullah menyentuh dengan sudut itu lah. Sebab tu saya buat. Di mana Rasulullah menyentuh dua sudut. Kalau Kaabah tu maknanya sama Rukun Hajar Aswad, kalau itu ada Hajar Aswad. Jadi dari itu duduk untuk tu mana duduk kemudiannya rukun Yamani. Rukun Yamani itu maknanya asalnya pernah mana Hajar Aswad itu pernah diletakkan di sebelah rukun Yamani. Lepas tu kalau kita pergi Mekah ke tawaf Rasulullah, memang sunat kita menyentuh rukun Yamani. Rukun lain tidak disunatkan. Dan rukun Syami, rukun Iraqi, yang tu sudut tu tidak disunatkan kita menyentuh. Tentu lah, mana rukun Yamani? Rukun Yamani itu mana dia ada dekat seolah-olahnya imej tu, seolah macam pernah diletakkan sesuatu di situ. Tentu itu. Sebab itu pernah diletakkan ada sebab itu. Tentu dengan kedua belah tangan. Tentu saja, jangan perlu mundur lah. Untuk saja, untuk yang betul tak perlu lah, untuk tak perlu lah. Untuk saja.
Ya. Adapun kemudian pula hadiah tuan, maka itu ada hadiah tuan, maka kita disunatkan untuk hadiah tuan. Ya. Itu hadiah tuan. Kalau dapat, kalau tak dapat, memadai dengan sila lambai je lah. Itu kan. Itu hadiah tuan. Jadi dua sudut itulah yang Rasulullah SAW itu. Betul lah, aku buat, kerana terlihat Rasulullah buat itu. Baik, kemudian adapun masalah dari pakai perompak kulit yang tidak berbulu, maknanya pakai lipat, pakai capar alat kaki yang tidak berbulu, kerana terlihat Rasulullah memakai dia punya sandal dia, perompak itu kulit yang tidak berbulu pula. Jadi capar Rasulullah kata Tumah. Kata Tumah itu Rasulullah dia buat dengan kulit yang bulu tak ada. Jadi daripada kulit yang tak berbulu. Sebab tu aku tengok jadi aku pakai lah. Rasulullah SAW ni dia punya apa nama, dia punya sifar dia, punya capar dia mudah, dia buat sendiri je. Dia tak ada bunyi kedai, tak ada. Jadi kita untuk sifar bunyi kedai Rasulullah buat sendiri. Itu antara kemahiran Rasulullah, dia buat sendiri. Ya, dia buat sendiri. Ya. Jadi itu antara kemahiran Rasulullah SAW. Jadi itu sebab tu aku pakai begitu. Dan beliau berunduk memakai perompak itu. Tanda tu lah. Sebab itu saya suka pula memakainya. Adapun mencelup pakaian dengan warna kuning, kerana saya melihat Rasulullah mencelup dengan warna kuning. Kerana itu saya suka pula mencelup dengan warna seperti itu. Adapun ihram, semuanya aku belum pernah melihat Rasul melakukan ihram kecuali bila kenderaannya telah siap tak berangkat. Karena kalau Rasulullah datang dari Madinah, dia mulai memakai ihram di Zulhulaifah. Waktu kenderaannya mula berangkat menuju Mekah. Dan di Mekah memulai ihram waktu akan berangkat ke Arafah, iaitu hari ke-8 bulan Zulhijjah. Sebab itu maknanya antara perkara yang Rasulullah SAW. Jadi kuning, dia kata kuning pun dia kata kuning kan? Kuning lah, putih lah. Kuning tu putih lah. Sebab tu dia kata kat situ kuning. Kata apa aku tengok Rasulullah dia buat. Wahai juga atas baru di surah. Jadi aku tengok dah telur dengan kuning. Dia tahan. Tapi kuning tu dibahas ulama pula, jangan kuning putih kuning kami. Jangan kuning kami ya. Kuning kami itu macam coklat sikit lah. Kuning kami itu macam coklat sikit. Jadi tak boleh ukur macam kuning kami lah. Kuning daripada kuning kami tu lah. Kuning cerah. Kuning macam sikit roti tu, masuk kecil. Kuning tu. Pakai kalau jumpa kuning ni dah ada tak kan? Bukan baru semua ada. Jadi pakai jumpa kuning ni dah. Tapi keringat bukan kuning warna yang macam sudah pakai. Tapi dia tadi dia gunakan dia. Kuning cerah tu. Kan ni lah. Ada bahaya. Bukan memang dah. Kemudian di lidah tu yang kuning tu sebenarnya. Kuning cair kan. Boleh. Dia sunnah ada tu. Dia dapat sunnah lah. Boleh lah. Kuningan macam tu kan. Yang ada tu ada. Baik. Bagus kan. Maksudnya daripada hadis ni kita dapat belajar fiqh hadis. Kelebihan kita belajar hadis ni kita dapat tak langsung belajar fiqh hadis. Fiqh hadis. Artinya apa yang Rasulullah buat senang juga. Kan? Jadi maknanya bagus. Kita dapat belajar hadis dan kita dapat belajar fiqh tadi kan. Untuk fiqh. Baik. Kemudian jadi bila Rasulullah buat semua orang buatlah. Ya,
buat karena kuliah itulah keadaan Rasulullah melakukan. Kemudian Imam Bukhari merasakan lagi haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail qala haddatsana Khalid an Hafsa binti Sirin an Ummi Atiyah qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghusl ibnati ibda'na bimayaniha wa mawadhi'il wudu' minha. Imam Bukhari melakukan dengan sanadnya hadis ini sampai kepada Ummi Atiyah. Dan dia mengatakan bahawa ketika para wanita memandikan putri Rasulullah yang meninggal, Rasulullah bersabda kepada mereka, mulailah dengan bahagian kanan dan anggota wuduknya. Itu antara sunat pula. Sunat kita makna memandikan jenazah. Ya, sunat kita makna kata memandikan jenazah. Jadi, mulakan mandi jenazah itu tadi, basuh belah kanan, tanya anggota wuduknya. Sebab tu, ulama dia bila dia bahas tentang hadis tentang Rasulullah mandi macam mana. Kalau Rasulullah dia mandi sudah dia tiga belah kanan, tiga belah kiri, tiga semua. Tiga tadi beres dah, mandi dah. Kita mandi sampai biru. Kita pelik dah, Rasulullah mandi sudah. Dua belah kanan, dua belah kiri, dua semua. Kita mandi lima air lah. Jadi maknanya mereka air mereka kalau rumah Pak Haji ni rumah dia sedikit jaya. Sebenarnya semua pakai mandi ni berat. Baju dolai, kain dolai je lah. Betul tu bagus. Kalau semua Pak dia suka dia cari kat air yang kerap. Bekat sedikit. Jadi maknanya pada hari ni dia guna air macam Allah lah kan. Memang ajar kan. Jadi dia orang peninggal kan. Mereka pulang guna air supaya banyak. Sebab itu sepatah. Sebab tu bila kita kata tambah yang melibatkan perniagaan, memang ada satu setan yang dia memang suka mengatur orang-orang yang berniaga ni, mana supaya menaikkan barangnya hingga kepada harga yang tak berapa. Itu memang kerja. Dan itu memang kerja. Jadi kerja dia taklah kita berhati-hati. Inilah kita terpengaruh dengan apa yang diatur oleh kita.